Hari ini merupakan Hari Keusahaman SK Kampung Pasir. Di belakang kita dapat melihat kemeriahan karnival berlangsung. Di belakang saya ada pameran kereta Proton dan di sini kita ada Tuan Faiz. Okey, Tuan Faiz boleh cakap patut kata? Okey, terima kasih kerana telah menjemput Proton ke event SK Kampung Pasir. Kami berbesar hati untuk menyumbang sedikit support kami kepada masyarakat lah. Saya berada di Gerai Adabi dan pada pagi tadi kita sudah berlangsung pertandingan MasterChef Chile dan yang telah dianjurkan oleh pihak Adabi. Dan sekarang kita berjumpa dengan Puan Intan. Maafkan saya Puan Intan, boleh Puan Intan ceritakan sedikit tentang Adabi? Okey, di sini kita ada mempromosikan produk Adabi dengan harga murah di pasaran. So hari ini boleh beli dan datang merasai kita punya produk-produk, ada di tempat sampling lah. Selain itu kita ada promote dah sedikit kita punya produk pencang nasi goreng hitam. Nasi goreng ekstra, nasi goreng pedas dan kurapan ayam. Di Adabi ni tengah promosi lah. Sekarang ni boleh anda semua rasai di Gerai Adabi. Okey kawan-kawan, sekarang ni saya bersama dengan Teacher Roslina dan kedainya iaitu Bunga Tanjung. Okey teacher, sekarang ni boleh saya tanya mengenai jualan pada hari ini? Baik, jualan pada hari ini alhamdulillah laris. Kami buat lebih kurang 600 puding. Okey, masih ada lagi sikit lagi yang tinggal, boleh beli lagi. Okey, setakat ini memang laku sangat. Terima kasih kepada semua pelanggan. Bye. Sekarang kita bersama dengan Ustaz Mawadi dan kedainya iaitu Indra Loka. Okey Ustaz, saya nampak di sini ada banyak makanan yang dah terlaris dijual ya? Alhamdulillah. Jualan Gerai Indra Loka hari ini mi ramen, sushi yang mendapat sambutan yang hangat, betul juga burger. Semua selesai alhamdulillah. Kita masih ada lagi puding leci dan juga rojak buah dan juga jajan. Jadi yang masih belum berbelanja, jemput datang ke Gerai Indra Loka. Kawan-kawan, saya berada di kedai Lok Ching Bakar. Okey, bersama saya di sini Cikgu Asliana. Hai, saya Cikgu Asliana. Okey. Jualan kami pada hari ini sangat memberansangkan. Sampai kami pun tak sempat nak makan kan. Ramai sangat pengunjung. Lihat. Okey, mai beramai-ramai dekat Gerai Lok Ching Cikgu. Okey, itu saja. Okey, mai. Sedap-sedap ni mai. Assalamualaikum Ustazah. Maaf kacau Ustazah goreng ni. Tak kacau, okey, no problem. Alright. Okey. Saya nak tanya, macam mana jualan kedai ni pada hari ini? Alhamdulillah, laku keras. Syok udang 2 kali bancuh dah ni. Semua pun dah sadar. Terima kasih semua. Okey kawan-kawan, di sini saya berada di kedai Embun Cempaka dan bersama saya Cikgu Rozaida. Okey Cikgu, boleh bagi tahu jualan mengenai hari ini? Hari ini di Gerai Embun Cempaka terdapat jualan nasi tomato ayam masak merah. Ada juga untuk jualan yang di sebelah sana, mi goreng, bihun goreng, kwetiau goreng, kondok tapi dah habis. Dan juga ada Vietnam roll tapi tetap dah habis juga. Kira jualan kita laris hari ini. Di sebelah saya ada juara MasterChef. Okey Cikgu, bagi tahu saya macam mana perasaan Cikgu bila dapat juara? Alhamdulillah, sebenarnya Cikgu pun tak sangka sebenarnya resepi turun-temurun Cikgu bersama Adabi ni melayakkan untuk Cikgu menang kali ni. Terima kasih Adabi, terima kasih Kampung Pasir untuk hadiah ni. Terima kasih. Pada hari ini juga kita ada pameran. Pameran daripada Zara Eye Care, NUTP dan Tabung Haji. Kena satu amal. Sekarang ni saya berada di kawasan permainan dalaman.
Dan di sebelah saya ada Cikgu Halimah selaku penolong co-curriculum. Okey cikgu, boleh cikgu bagi tahu macam mana perasaan cikgu pada hari ini? Cikgu hari ini rasa sangat gembira. Cikgu tak sangka program hari ini mendapat sambutan yang teramat sangat. Ramai semua yang kita panggil semua datang. Kupon pun habis awal, pukul 10.30 dah habis. Makna kata keuntungan melebihi daripada yang kita targetkan. Alhamdulillah, cuaca juga sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya sangat berasa bangga dan juga memberi penghargaan kepada semua guru-guru yang bertungkus lumus menjayakan program pada hari ini. Terima kasih. Saya ada guru besar SK Kampung Pasir iaitu Cikgu Asmizan. Okey cikgu, boleh cikgu bercerita sedikit tentang hari keusahawanan hari ini? Terima kasih adik Rimai. Pertama sekali saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua hadirin yang dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah perjalanan hari keusahawanan kita berjalan dengan lancar, cuaca pun cantik dan kita punya gerai-gerai pun saya rasa laris pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi dan tahniah dan syabas kepada semua guru dan ibu bapa yang hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Cikgu, sekian sahaja liputan pada Karnival Keusahawanan SK Kampung Pasir. Kita jumpa lagi. Bye.